Okey, genap 1 bulan kami pakai kereta Honda EN1 ya. So jadi untuk kali ni kami nak share sedikit lah berkaitan dengan bil elektrik yang kami kena bayar selama 1 bulan setelah menggunakan home charger dan juga menggunakan portable charger lah So jadi kami register kereta pada 26 hari bulan 5. Lepas tu bil kami keluar pada 20 hari bulan 6. So kalau ikutkan secara logik dia kira sebulan lah. Sebab 6 hari tu kira 1 minggu tu kami dah tak charge. So jadi kita consider 1 bulan lah. So jadi kita nak share sikit lah macam mana dari segi kos bil elektrik untuk kereta EV yang kami gunakan dalam masa sebulan. Okay, jom kita tengok dia punya kos Okay, so seperti yang kita sedia maklum lah, kita monitor charging ni pakai Smart Life. Sebab kita pakai charger tiny kan. So inilah dia Smart Life. So kalau ikutkan kat sini kita ada 2 lah. Satu EV charger, satu lagi wall charger EV. So okay, kita tengok penggunaan pada portable charger lah, ataupun dia orang panggil sebagai granny charger So charger ni lepas kita orang dah pasang wall charger, kita dah jarang pakai sebenarnya. Kita pakai pun waktu awal-awal sebelum wall charger kita pasang. So kalau ikutkan dekat sini, kita tengok penggunaan dia pada sepanjang bulan. So kalau ikutkan granny charger ni kita pakai pada bulan ni adalah 2 kali je sebenarnya. Ni bulan Jun lah 2 kali charger pada gunakan portable charger ni. Kalau ikutkan 2 kali je. Pada 7 hari bulan dengan bulan berapa ni? Dengan 11 hari bulan. So 2 kali je kami charger pakai granny charger ni. So total dia pun kalau ikutkan tadi berapa total dia tadi? Kalau ikutkan total dia keseluruhan, kalau kita check untuk monthly so kita gunakan untuk portable charger ni 90.37 kilowatt sahaja untuk kami charge kereta kami lah. Okay, jom kita tengok pula wall charger yang kami pakai. Okay, seterusnya adalah wall charger So wall charger ni macam kita sedia maklum lah, untuk yang kereta sebelum ni kami sebelum pakai wall charger ni kita pakai granny charger tu. Jadi kami pun dah share video pemasangan, lepas tu recommendation kami untuk pasang semua apa tu yang consider untuk single phase dengan 3 phase tu kan. Jadi ambil maklum lah benda tu So takut fuse terbakar, lepas tu takut meter cair, semua tu kena maklum lah. Lepas tu nanti kalau apa-apa kena make sure maklum ke TNB. Okay, so kita tengok kepada wall charger. Okay, sekarang ni kami tengah charge. Kami tengah charge lah. So masih dalam bulan 6, tapi kalau ikutkan bil kami keluar pada 20 hari bulan 6. Okay, so kita tengok overall power yang kita pakai. Okay, so sekarang adalah kita tengok filter by day. So jadi kita filter by month. Okay, so kalau tengok kat sini granny charger, kami start install bulan 6 lah. 13 hari bulan 6. Okay, so dekat situ pun kalau ikutkan memang kita dah start charging lah kat situ 4.5 kilowatt je. Lepas tu kalau tengok sini, tengok beberapa kali dah kami charge. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kalau ikutkan 6 kali kami charge untuk bulan 6 saja. Kalau termasuk hari ni lah, hari ni ke ataupun semalam itu lah. Tapi kita ambil consider 20 hari bulan je lah, sampai 20 hari bulan ni. 21 pun
dah terkeluar daripada bil kami punya 20. So kita ambil sampai sini je sebenarnya. So 9.28 kilowatt campur dengan 31, 19, 51 dengan 4.5 kilowatt. So jadi secara keseluruhan dia kita buat calculation sedikit lah berapa kiraan kilowatt yang kita dah pakai. So ini untuk kita buat langsam perkiraan kilowatt bagi granny charger sekali dengan wall charger. Okay, so kita dah buat perkiraan sikit. So ni adalah perkiraan untuk kami charge kata untuk 1 bulan. So kalau tengok kat situ portable charger kita charge pada 7 Mei ni 7 Jun yang kami charge lah. So kalau ikutkan 7 Jun kami start pakai, okay, 56.44 kilowatt. Lepas tu 11 Jun 33.93, okay. Total untuk portable charger 90.37 kilowatt. Untuk wall charger kami charge sebanyak 5 kali lah. 13 Jun, 14 Jun, 17 Jun, 19 Jun dan juga 20 Jun. So keseluruhan jumlah dia adalah sebanyak 116.7 kilowatt. Jadi kalau kita campurkan semua tu kita akan dapatlah dalam 207.07 kilowatt. So inilah jumlah yang kami guna untuk 1 bulan yang kami charge Honda EN1 kami. Dan jom kita tengok perkiraan ni dalam TNB punya bil. Okey, so tadi kita dah tengok apa kata jumlah bagi kilowatt yang kita dah pakai. So ini adalah snapshot bagi bil bulanan kami, TNB kami lah dekat rumah. So kalau tengok purata bil kami daripada Januari 188, 215, 164, okay, 155, 174. Dan bulan Jun tu boleh nampak lah kenaikan dia adalah 305. Okay, dia naik drastik juga tu daripada 170 kepada 305. So jadi kalau tanya kami penambahan dia dalam 180 macam 130 lah, 130 ataupun 120 lebih. So kalau tanya kami dari segi bil tu dia punya penambahan dia tak adalah drastik. Sebabnya kami bulanan kalau ikutkan penggunaan minyak, satu kali isi minyak kereta Myvi X dalam 70 ke 80 ringgit lah. Itu pun boleh tahan dalam 3 ke 4 hari. So jadi okey, kita ambil 80 ringgit. 80 ringgit didarabkan dengan 4 minggu lah. 8 kali 4 320. Itu untuk minyak saja. Minyak saja dalam kereta Myvi 320. Tapi bila kita pakai elektrik, kalau kita tengok sini, bila kita pakai electric car ni, bil kami kita ambil lah 170 atau 150 kan. Tapi dia naik dalam 100 setengah lah, ataupun 130 macam tu dia naik. So kalau kita tolakkan dengan tadi 320 tolak 150, so jadi kita orang jimat dalam 150 lebih lah. Okay, dari segi comparison lah, apa kata petrol tadi 80 darab 4 320, tapi yang bil elektrik kita ada tambahan 150 je. So 320 tolak dengan 150 kita akan dapat penjimatan dalam 170. So baru untuk bulan ni sajalah. Okay. Okey, seterusnya kita pergi pula kepada kadar charge yang dikenakan TNB ke bil kami ni lah. So kalau tengok dekat sini, ni adalah dia punya terperinci dia. Okey, tanpa ST tu adalah yang kena service tax. Okey, itu tak kena service tax. So dengan ST tu adalah service tax. Lepas tu jumlah tu adalah tambahan daripada tanpa ST dan juga dengan ST. Okey, kalau kita tengok dekat situ, jumlah penggunaan kami keseluruhan adalah 698 kilowatt. So jadi tanpa service tax kita biasa akan dapat dalam 600. Dengan service tax kita kena lebih daripada 600 tu kita kena service tax. So yang tu dia tulis 98. So jadi kalau tengok kat situ, kadar penggunaan tenaga kami sebelum 248 kilowatt, dia adalah 0.298
2703. So jadi tu yang paling atas tu dia menghasilkan 162.18. Lepas tu dia sampai je 248 tu, dia akan turun sikit lah rate dia. Okay, 0.0138. Lepas tu dia yang kena charge tu kami RM2 lebih. Lepas tu seterusnya 450. Yang seterusnya akan dikenakan 0.0259. Tu kena RM10. Dan seterusnya kapasiti seterusnya tu 0.0455 lah. Yang tu kena RM27. Lepas tu charge rangkaian dan juga charge perencetan tu semualah. Okay, kalau tengok dekat situ, yang tu 600 watt tu punya charge. Lepas tu sebelah dia tu pula dengan ST lah, yang 98 tu. So itulah yang menghasilkan jumlah bagi yang paling hujung tu sekali. Dapatlah kita kepada 305.18. Okey, macam mana pun ini adalah pada bulan 6. So kami dimaklumkan bulan 7 akan ada perubahan kadar elektrik. Kemungkinan subsidi ke ataupun perubahan tu akan affected dalam bulan 6 tau. Jadi tak tahulah sama ada benda tu akan lagi tinggi ke ataupun akan lagi rendah, kami tak pasti. Tapi kami akan buat juga video tengok sama adakah bulan depan kami dikenakan kadar yang lagi tinggi atau macam mana, kami tak pasti. Okey, so untuk makluman jugalah. So kalau ikutkan rumah kami ni ada dalam 3 aircon lah kalau ikutkan. So jadi 3 ke 4 biji aircon macam tu lah. So kalau ikutkan kami tidak menggunakan charging ni serentak sekali dengan aircon. Sebab itu pun di-advise oleh kami punya kontraktor. Kami punya kontraktor cakap kalau nak charging EV, pastikan tak semua yang loading besar buka secara serentak. So jadi bila kita tak buka secara serentak tu, satu meter kita selamat lah, tak panas lah. Lagipun kami punya rumah single phase, yang pakai 3 phase mungkin lagi okey kami rasa. Sebabnya bila loading besar dia tak payah nak take turn. Macam kami, bila kami charge kereta, kami akan tutup lah. Macam aircon kami tak apa-apa nak buka. Kami tunggu dulu sampai charging habis baru kami buka. Itu cara kami lah. Tapi mungkin ada cara yang kalau pakai 3 phase tak payah. 3 phase boleh buka semua serentak sebab dia punya loading dia besar. Yang single phase kami buat macam tu lah. So buat masa ni tak ada keperluan lagi nak upgrade untuk 3 phase. Sebabnya 3 phase, daripada single phase nak naik ke 3 phase ni, kami tanya hari tu kontraktor, kalau ni dia punya bayaran dia nak dekat 3,000 ke 4,000 juga. Bayar, lepas tu nak kena isi borang dan TNB, kita kena deal dengan TNB lah untuk buat benda tu sekali. Dan kalau dah masuk 3 phase, kita punya wall charger pun kita boleh naikkan daripada yang sekarang ni kami pakai 7 kW. Kalau 3 phase boleh pergi sampai 22.5 kW. Lagi besar lah kalau ikutkan. Dan charging tu mungkin dalam 3 ke 4 jam. Okay. So kalau ikutkan kami charging pula menggunakan wall charger Lepas kami dah pasang wall charger, kami dah tak pakai kami dah tak pakai lagi dah portable charger ni. Okay, kami banyak pakai wall charger lah. So kalau ikutkan wall charger ni pula kita pakai tak lama, dalam 6 ke 8 jam. Dan kami kebiasaannya tak tunggu sampai kosong. Kami akan charging bila bateri kami dah sampai 40% kami terus charge. Okay, kami terus charge. Yang paling rendah pun kami tinggalkan dalam 20% lah terus charge. Sebabnya EV car dia tak macam petrol. Macam petrol kita lagi sikit minyak baru kita isi kan. Tapi EV car ni kalau boleh janganlah berada pada paras yang sangat minima. Sebab kita tak tahu tiba-tiba kita nak jalan ke, kita nak keluar kan. Bila kita nak keluar tu lebih baik biar berada dalam paras yang tinggi. Kalau let's say kata kami tak charge penuh pun, at least kami charge sampai 80% lah. 80% lah, lepas tu pakai je macam biasa. So konsep dia seperti yang kami sedia maklum daripada Honda punya kata pakar lah. Dia cakap kereta EV jangan tinggalkan kosong, sebab nature bateri dia tak elok bila kita tinggalkan dia kosong. So lebih baik kita adakan dia sedikit balance, lepas tu kita charge je. Tak kisahlah sama ada penuh atau tak penuh, tapi kena charge. So bila charge tu, chemical dekat dalam bateri tu akan lebih baik lah.
Itu apa yang kami dimaklumkan oleh Honda lah. Okay? Tapi kalau kata konsep bateri pun sebenarnya memang macam tu. Sebab chemical reaction dekat dalam bateri tu dia mesti sentiasa berada dalam keadaan aktif lah kan. Kalau dia tak aktif, nanti lama-lama dia boleh jadi kong. Dia macam makan diri lah. Itu sebab macam konsep bateri kereta yang petrol pun sama. Kalau kita tak on engine, lama-lama bateri kereta tu akan mati kan. Dia tak boleh nak hidup. Macam tu lah lebih kurang. Tapi konsep yang EV ni lagi besar bateri dia kan. Jadi bila lagi besar bateri dia, kalau kita keep on charging lagi baik sebenarnya. Macam tu lah yang konsep yang sebenarnya yang kami dapat daripada Honda punya ni lah. So kami gunakanlah formula tu. Jadi kami charge saja macam 80% pun tak apa, kami tak kisah. Tapi kebiasaannya kami tunggu juga 100% baru kami tutup kami punya wall charger lah. So buat masa ni itu sajalah yang kami nak kongsikan untuk bil elektrik punya ni bil elektrik punya cost. So kalau tanya kami, penjimatan kami untuk bulan ni adalah sebanyak 170 lah. So 170 tu kalau ikutkan sebenarnya besar juga. Sebabnya 170 beza tu adalah yang biasanya kami isi minyak. So bila kami isi minyak, pun kata sekarang kami tambah 150 je untuk elektrik. Kalau tak, kami kena bayar 320, okay, untuk petrol. So budi pun yang diberikan 200 liter pun buat masa ni okey je, tak ada masalah. Okay, so EV ni option yang terbaik lah sebenarnya. Cuma kalau kata nak beli, kereta petrol pun kena ada. Sebab kereta petrol ni kadang-kadang bila perlu kan, dia macam membantu kita lah. So jangan jual lah kereta petrol. Kalau yang dah habis bayar tu, better keep, simpan supaya apa kata bila kecemasan kan, bateri tengah rendah ke benda kan, boleh pakai kereta petrol. Sebab EV car ni sebenarnya bagus, dia jimat dari segi tak ada penggunaan kos bahan api, lepas tu kos maintenance kan. Kami dah share video sebelum ni. Tapi cerita dia, bila emergency cases, kalau kata kita nak kena travel jauh, dia jadi tak convenient juga. Jadi EV car ni kalau tanya kami, so far kami punya radius adalah 100 km. So far 100 km. Kami nak cuba test juga jarak yang lebih jauh lepas ni. Nanti kami akan kongsikan pula lah. Okay, dia untuk jarak yang kami. Okey, itu saja. Jadi kalau rasa video ni bermanfaat, berguna, bolehlah kongsi dekat kawan-kawan kan. Mana tahu ada yang berminat nak beli EV tu kan sebagai option kan. Ada orang kata EV ni untuk mainan orang kaya. Pada saya, kalau dah ada kereta petrol, jangan jual. Ambil je EV ni sebagai option, tapi jangan jual kereta petrol. Jadi you boleh tukar, you boleh ubah. Maksudnya pakai EV, pakai petrol lah. Bila rasa nak jalan jauh, pakai petrol. Nak dekat-dekat macam tu, nak santai, pakai je EV, tak apa. Okay, itu saja. Nanti kita akan share lagi apa-apa yang lain. Okay, terima kasih sebab menonton. Okay, kongsikan video kalau video ni bermanfaat.